Ada tengok tak yang video banjir budak-budak kat Indonesia tu, yang dia tengah redah banjir tu kan, yang dia cakap apa, hujan sudah reda tapi banjir masih ada. Lepas tu ada seorang budak tu kan, kasihlah roti. Ada tak tengok video tu kan? So dengan cerita selepas video tu tersebar, bantuan banyak masuk kan. Tapi unik kan cara. Biasa kan bila orang kesusahan kan marah-marah, apa tu, salahkan ini salahkan itu. Tapi budak-budak tu dia buat satu konten yang kita kat Malaysia ni pun tersentuh kan, pengen nak bantu rasa kan. Betul tak? Macam dia hadapi banjir tu kan, kasihlah roti, muka tenang seronok. Tapi entahlah, tapi tak tahu, saya ulang 2 kali dah video tu kan. Tapi dengan cerita selepas video tu sebar dekat Indonesia, apa tu, banyak bantuan sampai. Dan kita pun kalau kat Malaysia ni ada diberi peluang nak bantu kan. Betul tak? Dah tengok tak video tu?